Nama saya Muhammad Azhar Rizal bin Muhammad Rais dan nombor kad matrik saya CB250270. Diberi Siti Narain Habibah binti Zulkifli, nombor matrik CB250117. Nama saya Muhammad Aziz Hakimi bin Hairusani Zidi. Nombor matrik saya CB250211. Nama saya Amirul Hakimi bin Ahmad Adili dan nombor kad matrik saya CB250199. Salam sejahtera, nama saya Felix Alejandro Favid. Nombor kad matrik saya ialah CB250302. Sebelum kita mulakan perbincangan, izinkan saya mulakan pengenalan. Pergi berkursus mengajar Al-Quran, niat di hati hendak berkawan. Sebelum kita berjabat tangan, izinkan saya mulakan pengenalan. Assalamualaikum saudara Haizril Rizal. Adakah anda suka mengajar? Oh, semestinya ya. Kerana mengajar membuatkan saya mempunyai kecenderungan yang sangat tinggi untuk bersosial. Okey, untuk soalan seterusnya, B. Apakah rancangan anda untuk menyesuaikan diri dengan jawapan di atas bagi menghadapi masa depan kerjaya anda sebagai seorang guru? Okey, baiklah, terima kasih atas soalan ini. Saya akan teruskan dengan soalan ini. Pertama-tama, kita perlulah merancang untuk memperkukuhkan kemahiran seperti kemahiran berkomunikasi agar lebih berkesan dalam interaksi dengan pelajar. Kemahiran berkomunikasi ini sangat penting dalam aktiviti pengajaran. Selain itu juga, kita perlu berusaha untuk melaksanakan aktiviti pengajaran yang menarik ataupun yang lebih praktikal agar pelajar-pelajar yang kita ajar itu tidak merasa bosan dan menarik minat mereka dalam aktiviti pengajaran. Wahai saudara Ain, boleh anda terangkan ciri-ciri sasiah yang ideal untuk seorang guru? Wow, soalan yang baik. Bagi pendapat saya, antara ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru yang ideal adalah berakhlak mulia dan berdisiplin. Ini kerana seorang guru perlulah menjadi role model yang terbaik untuk para pelajarnya. Dan yang kedua adalah sifat penyayang dan prihatin. Ini berguna untuk kita memahami emosi seorang pelajar. Dan yang akhir sekali, kita hendaklah menjadi seorang yang bertanggungjawab dan amanah dalam menjalankan tanggungjawab yang diberi sebagai seorang guru. Okey, baiklah, kita teruskan dengan soalan D. Uraikan sasiah diri anda pada masa ini dan bandingkan sasiah guru ideal yang telah anda nyatakan. Adakah anda boleh menyatakan bahawa diri anda memperolehi 100% daripada sasiah? Kita dengar penjelasan daripada saudari Ain. Kelebihan yang ada pada saya sekarang adalah saya seorang yang penyayang dan bertanggungjawab. Namun, saya masih perlu meningkatkan tahap kesabaran dan kemahiran komunikasi, terutama sekali dalam situasi tekanan yang tinggi. Saya tidak boleh mengatakan bahawa saya sudah memperoleh 100% dari segi sasiah kerana saya percaya proses pembentukan sasiah diri ini adalah proses yang berterusan. Wahai saudara Haziq, boleh anda beritahu saya bagaimanakah anda menjadi bersih yang terbaik untuk diri anda dalam konteks pengajaran? Okey, untuk soalan E ni, yang pertama kita perlu ada empathy. Kita perlu memahami keperluan dan perasaan pelajar supaya dapat membantu mereka dengan lebih berkesan. Yang kedua, kesabaran. Kita harus bersabar ketika menghadapi pelajar yang bermasalah atau lambat memahami pelajaran. Yang ketiga pula, sifat teratur. Kita perlu merancang dan menyusun pengajaran dengan baik agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Bagaimana kursus pendidikan psikologi ini dapat menyokong pembentukan dalam diri anda? Terima kasih di atas soalan yang dilontarkan daripada saudari Ain Habibah sebentar saja tadi kepada saya. So, macam mana kursus pendidikan psikologi ini membantu saya dari segi sasiah saya sebagai seorang pendidik. So, pertama sekali, ianya membantu saya memahami tingkah laku dan emosi pelajar dalam kelas. Macam yang kita tahu, pelajar juga mempunyai pelbagai ragam kerana mereka juga manusia. So, kita sebagai guru perlulah belajar untuk memahami mereka juga sebagai seorang manusia dan pelajar. Yang kedua, kita perlulah ianya juga mengajar saya untuk cara untuk memotivasikan pelajar secara berkesan. Macam yang kita tahu, pelajar juga akan sering keletihan apabila berada di
sekolah selama seharian suntuk. Betul? So kita sebagai seorang guru perlulah mempunyai idea yang bijak untuk memotivasikan balik dan mengembalikan semula semangat pelajar di dalam kelas. Yang ketiga, kita perlulah membentuk empati dan keprihatinan sebagai seorang guru. Macam yang kita tahu, tak semua pelajar itu mempunyai background yang baik-baik. Macam kita tahu, pelajar juga ada masalah mereka tersendiri, dari rumah ataupun dari segi masalah pembelajaran. So kita sebagai guru perlulah berasa empati dan perlu wujudkan rasa keprihatinan dalam diri kita untuk memahami seseorang pelajar itu. Dan yang terakhir sekali, kita perlulah memahami kelebihan dan kekurangan seseorang. Macam kita tahu, tak semua pelajar dilahirkan genius. So ada juga pelajar yang kurang dari segi pertuturan dan mungkin latihan matematikal. So dari situ kita perlulah memahami kelebihan dan kekurangan mereka dan bantu mereka daripada segi itu. So itu saja daripada saya, Amirul Hakimi bin Ahmad Ali. Kami dari grup SRK ingin mengucapkan terima kasih.